Alhamdulillah pada lapis tadi ada tanggungjawab suami peluang kepada kita tersebut tadi. Hamizah binti AB Halim dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikah Nurlina Hamizah binti Abdul Halim dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Baik, dengar ya? Dengar? Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nurlina Hamizah binti Abdul Halim selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut padahal ia taatkan saya. Kita orang dah kahwin. Kedua-duanya mempelayani dipanjangkan umur, murahkan rezeki hingga ke akhir hayat. Amin, amin. Sentiasa beroleh rahmat Allah dan kekal bahagia sehingga ke jannah. Layarilah rumah tangga dengan sebaik mungkin. Jangan perbalahan yang kecil tu jangan diperbesar-besarkan. InsyaAllah.